Tuan Sri Yang di-Pertua, pelaporan kewangan yang tidak mencerminkan kedudukan sebenar di antara dapatan RCI. RCI turut membangkitkan amalan pelaporan kewangan di mana kerugian tertentu tidak direkod sewajarnya dalam penyata untung rugi dan kunci kira-kira, menyebabkan keuntungan dipalsukan dengan izin, falsified profit. Sekiranya standard MFRS diguna pakai secara sepenuhnya, tabung haji sepatutnya merekodkan kerugian bersih 1.4 bilion berbanding keuntungan sebanyak 3.4 bilion bagi tahun 2017. Perubahan dasar perakaunan rosot nilai dibuat sebanyak 2 kali dalam tahun yang sama, menyebabkan pelaporan kewangan tidak mencerminkan kedudukan tabung haji yang sebenar. Perubahan ini dilakukan bagi membolehkan tabung haji menunjukkan keuntungan pada tahun semasa yang sepatutnya menunjukkan kerugian. Perubahan ini juga telah diluluskan oleh menteri yang bertanggungjawab pada masa itu. Perubahan polisi rosot nilai berulang kali ini turut ditegur oleh Ketua Audit Negara dalam pendapat juru audit bagi penyata kewangan 2017. RCI berpendapat Ketua Audit Negara tidak sepatutnya memberi sijil audit bersih dan perkara-perkara yang dinyatakan sebagai emphasis of matter sepatutnya dinyatakan sebagai qualified opinion ataupun ketidakpatuhan. RCI berpendapat bahawa penggunaan kaedah Realizable Asset Value RAV adalah tidak selaras dengan Seksyen 22 Akta Tabung Haji berkaitan penilaian aset kerana RAV tidak direkodkan dalam penyata kewangan tabung haji yang diaudit. Bahkan, RCI mendapati berdasarkan laporan PwC, pengiraan RAV adalah anggaran yang dibuat oleh pengurusan tabung haji pada masa itu, bukannya menggunakan harga pasaran bagi saham yang tersenarai dan penilaian yang profesional bagi yang bebas bagi menilai hartanah. It's falsified. Sebagai contoh, pada tahun 2017, sejumlah 2.294 bilion yang berkaitan dengan tabung haji Plantation Berhad telah dicampurkan dalam pengiraan RAV. PwC mendapati ini adalah berdasarkan penilaian aset hartanah berjumlah 4.6 bilion yang mana hanya 556 juta adalah berdasarkan laporan penilaian yang dikeluarkan oleh penilai-penilai profesional. Sedangkan baki penilaian bernilai 4.044 bilion hanyalah berdasarkan anggaran pengurusan semata-mata. Walaupun RAV yang digunakan didakwa oleh pengurusan tabung haji adalah berdasarkan nasihat dan sudah diaudit oleh Ernst & Young EY, persoalan yang tidak dapat dijelaskan adalah bagaimana EY boleh mengaudit penilaian yang tidak berasaskan kepada nilai yang ditentukan oleh penilai-penilai profesional. Menurut FRS 139 yang berkuat kuasa sehingga tahun 2017, rosot nilai keuangan yang dipegang untuk jualan pelaburan portfolio hendaklah dirosot nilaikan sehingga nilai wajarnya sekiranya terdapat bukti-bukti objektif bahawa aset berkenaan telah merosot nilainya secara signifikan dan berpanjangan, significant and prolonged, seperti harga saham yang jauh lebih murah di pasaran saham berbanding dengan harga asal dikala saham dibeli. RCI juga mendapati polisi rosot nilai aset-aset yang hendak dirosot nilaikan seperti yang dikehendaki oleh Piawaian Pelaporan Kewangan FRS 139 tidak dibuat menurut prinsip-prinsip perakaunan yang diakui umum. Rosot nilai hanya dibuat apabila nilai pasaran jatuh sebanyak 70% daripada kos pelaburan asal ini. Ini kemudiannya diubah dari 70% kepada 85% dan seterusnya diubah lagi kepada 90% dalam tempoh 1 hari bagi tahun kewangan 2017. Sebagai contoh, bagi pelaburan saham asal berjumlah RM1,000 rosot nilai hanya dibuat apabila nilai pasaran saham berkenaan jatuh pada harga RM100. Pada hakikatnya, sekiranya pelaburan berkenaan dijual dalam pasaran pada ketika itu, tabung haji hanya akan dapat mengutip RM100, bukannya RM1,000 seperti yang dinyatakan dalam penyata kewangan.
Kaedah pengiraan agihan keuntungan juga telah ditukar daripada purata baki deposit bulanan kepada purata baki terendah tahunan pada tahun 2017. Setelah mendapat reaksi negatif pendeposit, tabung haji telah membuat keputusan untuk mengubah polisi rosot nilainya 2 kali supaya keuntungan tahun 2017 dapat ditingkatkan bagi membolehkan hibah ataupun dividen tambahan sebanyak 600 juta ringgit dapat diagihkan berdasarkan kaedah baki terendah bulanan semula pada kadar 4.5% tambah 1.75% seperti diumumkan sebelum itu. RCI juga mendapati berdasarkan akuan berkanun saksi Ketua Pegawai Kewangan ketika itu, pertukaran yang dibuat ke atas polisi rosot nilai bagi membolehkan tabung haji mengagihkan keuntungan selaras dengan jangkaan pendeposit dan bukannya untuk memastikan penilaian aset menggambarkan nilai wajar aset tersebut seperti yang dikehendaki oleh piawaian perakaunan. Tindakan ini tidak selaras dengan kehendak Akta Badan Berkanun, Akuan dan Laporan Tahunan 1980 yang mengkehendaki pemakaian prinsip-prinsip perakaunan yang diakui umum dan konsisten. Ketua Audit Negara berpandangan bahawa polisi rosot nilai yang melangkaui amalan pasaran yang agresif ini sebagai sesuatu yang tidak salah. Walaupun RCI mendapati bahawa pandangan tersebut adalah tidak tepat, dalam memberi pandangan tersebut, Ketua Audit Negara telah mengandaikan bahawa kelulusan menteri dalam menentukan tahap rosot nilai sebagai kuasa yang diperuntukkan di bawah Seksyen 11B Akta 240. RCI mendapati tabung haji dalam mengira agihan keuntungan tidak merujuk kepada penyata kewangan yang telah diaudit oleh Jabatan Audit Negara. Tabung haji telah melantik EY sebagai konsultan untuk menyediakan laporan proforma kedudukan kewangan. RCI mendapati penggunaan laporan proforma yang disediakan oleh EY tidak boleh dijadikan asas untuk membayar agihan keuntungan. Malahan, EY sendiri dalam kenyataannya menyatakan bahawa laporan proforma financial information bukanlah untuk dijadikan asas untuk tabung haji membayar keuntungan. Dengan itu, RCI berpendapat pembayaran keuntungan dari tahun 2014 sehingga 2017 yang berpandukan RAV adalah tidak selaras dengan kehendak Seksyen 22 Akta Tabung Haji. Pengiraan RAV bukanlah pengiraan yang mematuhi standard piawaian perakaunan yang diakui umum.